Seorang wanita warga Emas nyaris dipatuk ular tedung selar sepanjang hampir 5 meter ketika hendak ketandas di rumahnya di Kampung Ketembar, Masjid Kuala Pegang, Baling pada 21 November 2025. Wanita berusia lingkungan 70 tahun itu terkejut sebaik sahaja membuka pintu tandas dan ternampak ular berkenaan yang ketika itu sedang melingkar di dalam ruang sempit tersebut. Warga Emas itu yang tinggal bersama dua cucunya segera menghubungi anak lelakinya untuk meminta pertolongan sebelum dia menghubungi pihak bomba. Ketua Balai Bomba dan Penyelamat BBP Baling, penolong penguasa bomba Zulkhairi Mat Tanjil memaklumkan bahawa pihaknya menerima panggilan berhubung kejadian tersebut pada jam 6.40 pagi. Menurutnya, satu pasukan yang terdiri daripada 6 anggota dan diketuai oleh Pegawai Bomba Kanan 2 Muhammad Basri Osman tiba di lokasi tidak lama selepas panggilan diterima. Anggota bomba mengambil masa kira-kira 30 minit untuk menangkap ular itu kerana reptilia tersebut bertindak agresif, malah sempat menegakkan badannya sehingga setinggi kira-kira 1 meter. Dengan hanya menggunakan penjerut, anggota bomba berdepan cabaran besar disebabkan ruang tandas yang sempit dan perlu berhati-hati untuk mengelakkan sebarang risiko terhadap keselamatan. Zulkhairi menjelaskan bahawa ular tedung selar itu dipercayai masuk melalui lubang paip bilik air yang tidak mempunyai penutup. Reptilia tersebut akhirnya berjaya ditangkap sebelum dilepaskan kembali ke habitat asal yang jauh daripada kawasan penempatan penduduk. Dia turut menasihatkan orang ramai supaya lebih berhati-hati dengan perubahan cuaca yang tidak menentu ketika ini yang menyebabkan persekitaran menjadi lembap dan sejuk sekaligus menarik perhatian reptilia. Selain itu, dia menekankan kepentingan menjaga kebersihan kawasan rumah bagi mengelakkan haiwan berbahaya seperti ular datang untuk berteduh dan mencari makanan.